Emas adalah simpanan untuk jangka masa panjang. Okey, kenapa emas ni dia adalah simpanan jangka masa panjang? Sebab pertama sekali, emas anda beli hari ni, esok kalau jual confirm rugi. Sebab apa? Harga emas ni dia naik turun dalam jangka masa pendek, tapi dia terus meningkat untuk jangka masa panjang. Jadi untuk orang yang ada ilmu, dia tidak akan simpan emas untuk jual besok, untuk jual bulan depan, untuk jual tahun depan. At least lah bila dia simpan emas ni, target dia 2 tahun dan ke atas. Selepas 2 tahun pun belum tentu dia jual. Sebab kalau kita baca buku wang emas ni, dia cerita 3 keadaan bila kita nak jual emas. Pertama, bila mana dah capai matlamat. Contoh simpan emas ni untuk pergi haji, untuk pergi umrah. So, capai sahaja matlamat tu boleh jual emas tu. Yang kedua, ada peluang untuk tukar kepada aset yang lebih besar. Contoh, tuan-puan ada emas 100 gram, harga lebih kurang RM60,000. Jadi, pada ketika tu, tuan-puan tengok ada tanah. Yang mana tanah ni kalau tuan-puan jual, tanah ni boleh usahakan tanam pisang ke, tanam pokok kelapa ke, dan boleh jana pendapatan bulanan. Maksudnya, itu adalah the best untuk jual emas sebab emas dia tak ada dividen. Emas tak jana pendapatan. Tapi bila kita beli tanah, usahakan ada pendapatan pada benda tu. So, boleh jual untuk tukar kepada aset yang lebih besar. Ketiga, jual emas ni bila mana berlakunya kecemasan. Duit dalam tabung haji dah habis, ASB dah habis, harimau, beg sotong semua dah habis. Yang tinggal apa? Kepingan-kepingan emas ini sahaja. So, waktu ketika tu juallah emas untuk teruskan kehidupan anda. Jadi, ada 3 keadaan bila kita nak jual emas. Sejujurnya saya kalau tak ada 3 keadaan tu, walaupun harga emas naik 1 gram RM1,000 pun, saya tidak akan jual emas yang saya simpan. Dan saya sangat yakin orang yang simpan emas, dia setuju benda ni. Jadi kepada anda yang nak saya bantu menabung emas, boleh isi beg biru di bawah.